yang menerima Nadia sebagai ahli keluarganya. Namun, sesuatu yang berlaku apabila Nadia disahkan mengandung, namun usia kandungan Nadia tidak sama dengan usia perkahwinan dia dengan juga Firash, menyebabkan berlaku kekeliruan dan juga berlaku sangka buruk yang berlaku antara di dalam keluarga mereka. Bagaimanakah respon keluarga Firash apabila mengetahui tempoh mengandung Nadia tidak sama dengan tempoh perkahwinan mereka? Korang akan tengok di saluran TV3. Konflik kedua berlaku apabila Zahin, iaitu kekasih kepada Nadia, muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan Nadia hidup dalam keadaan tertekan dan terpaksa menyembunyikan masa silamnya daripada Firash. Atma berkahwin dengan Zahin dan kemudian berubah fikiran untuk memisahkan Nadia dan juga Firash, yang menyebabkan berlaku huru-hara dalam keluarga tersebut. Dapatkah Firash mempertahankan keluarganya dan apakah akan berlaku selepas itu? Korang kena tengok di saluran TV3 pada setiap hari